Tanya ni, kami tersilap jawab ni. Dan turang tawa, awak pun sama pe. Awak pun sama pe. Lema, kurang je. Jomlah tengok ni. Nyatakan satu nombor apabila dibundarkan kepada ribu terdekat akan menjadi 45,000. Maksudnya, soalan ni meminta kita bagi apa-apa nombor, kalau dibundarkan kepada ribu terdekat akan dapat jawapannya 45,000. Jadi, boleh letak apa-apa nombor asalkan dapat jawapan 45,000. Okey, contohnya saya nak letak 4, 5, 1, sifar 45,100. Okey, lepas tu saya semak. Betul tak kalau saya bundarkan kepada ribu terdekat akan menjadi 45,000. Okey, ini ribu. So, ini nombor yang saya tengok. Dia tak lebih daripada 5, maka tak tambah kosong saja di sini. So, jawapannya 45,000. So, betul lah dapat 45,000. So, jawapannya adalah 45,100. Ada anak murid tanya, kalau nombor lain cikgu boleh diterima tak? Boleh, asalkan kalau dibundarkan kepada ribu terdekat menjadi 45,000, akan jadi betul juga. Okey.